Ni kita dah jumpa buaya seekor ni peminat buaya daripada UPM. Ni peminat buaya daripada UPM ni. Tu. Kau intai sini. Mana besar daripada kampung kau? Ni bawah kau ni. Kita ada. Aku angkat sikit. Ni apa? Buaya di Ni nganga sikit, nganga. Nganga mulut. Ni besar ni. Tengok di sini. Ni kita dekat Paya Indah Wetland Kita tengok belakang saya ni kolam buaya. Ada seekor buaya kat ujung bawah pokok. Ni kita dekat kolam pelaan apa ni? Buaya di Paya Indah Wetland. Okey, bersama pelajar latihan industri kami pada Universiti Putra Malaysia, pengkhususan pembelaan buaya. Khusus pembelaan buaya termaju. Ni ada lebih kurang, dipahamkan ada lebih kurang 70 ekor buaya dewasa. Jadi buaya-buaya ni semua ditangkap di sekitar Negeri Selangor oleh Jabatan Perkhidmatan. Jadi dilepas bebas liar kat sini. Dipahamkan Jabatan Perkhidmatan bagi makan seminggu sekali, 2 kali seminggu. Jadi buaya ni biasanya dia akan makan haiwan-haiwan unggas burung-burung yang terbang kat sekitar ni. Okey, sekarang kita berada di petting zoo di Paya Indah Wetland. Ni kita ada arnab. Arnab pun keding. Apa tu, ada kura-kura, totos. Ada arnab kena kurung. Ada anak guna kurung. Ada ular. Ada ular. Ni 2 ekor ipoh tengah berehat.